Antara tanda fasik seseorang apabila kita melihat dia selalu menghina para ulama. Ada satu orang zaman dulu dia sebut keburukan seorang ulama di sisi Al-Imam Al-Hasan Ibn Zakwan. Maka Al-Imam Hasan Ibn Zakwan kata, hentikan. Jangan sebut tentang keaiban seseorang ulama. Jangan hina seseorang ulama yang saleh, kerana Allah akan mematikan hati kamu. Zaman kita hari ni, ada beberapa orang di Malaysia ni, dia ada channel khas untuk kutuk ulama. Semua orang tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beratus-ratus video pula tu. Dia bukan kutuk ulama tu sebab ulama tu jahat, tetapi dia ingat dia alim. Bila mufti wilayah persekutuan buat keluar hukum merenjis pada kenderaan kan, bahawa harus, dia kata tak tepat. Dia lagi alim dan dia bukan mufti. Dan ada 2-3 orang yang macam ni. Dan kita lihat orang-orang ni seolah-olah hati mereka dimatikan oleh Allah dan dia tak takut untuk buat kesalahan dan dosa. Sedangkan ulama al-amilun ni, ulama-ulama Rabbani yang kekal sampai kiamat ni, apabila mereka mati, mereka tetap diperlukan di alam barzakh, di mahsyar sampai dalam syurga.